tempat yang paling selamat bertukar menjadi neraka dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Amani binti Ahmad Badr Solihin dari Sekolah SMK Seri Beriman. Kod sekolah saya TEA 3085. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah naskah yang merobek jiwa, karya Yahya Samad yang bertajuk Pada Subuh yang Bau Kepergi. Novel ini membawa kita mengenali Iskandar Zulkarnain atau lebih dikenali sebagai Nain. Hidup Nain bukan sebuah dongeng yang indah. Dia membesar dalam bayang-bayang keganasan seorang bapa kandung. Saban hari tubuhnya menjadi saksi bisu kemarahan manusia yang sepatutnya melindunginya. Namun, di sebalik parut dan luka, Nain mempunyai sekeping hati yang luar biasa. Dia punya Raudah, ibu yang menjadi sumber kekuatannya, dan sahabat sejati yang sentiasa ada. Demi mencari kedamaian, Nain akhirnya memilih untuk membawa diri. Namun, perjalanan hidupnya tidak mudah apabila dia diuji dengan penyakit yang menghimpit nyawa. Novel ini bukan sekadar tentang penderaan, tetapi bagaimana manusia cuba mencari subuh atau sinar harapan di tengah malam yang gelap gelita. Apa yang menarik tentang buku ini ialah kekuatan watak Nain. Walaupun jiwanya hancur, dia tidak membalas dengan dendam. Sebaliknya, dia memilih untuk mencintai dengan tulus. Penulis berjaya menyentuh emosi pembaca melalui surat-surat terakhir Nain yang sangat menyenyak hati. Antara pengajaran besar tentang novel yang saya baca ini ialah ketabahan. Ujian sehebat mana pun tidak seharusnya memadamkan cahaya kebaikan dalam diri. Kasih sayang. Hargai satu sayang selagi mereka masih bernafas, kerana kehilangan itu sangat menyakitkan. Sebagai kesimpulan, Pada Subuh yang Bau Kepergi adalah sebuah naskah tentang melepaskan dan memaafkan. Nain akhirnya pergi pada subuh yang tenang, meninggalkan segala kesakitan dunia untuk berehat di sana. Buku ini mengingatkan kita bahawa setiap orang sedang berjuang dalam perang masing-masing. Maka jadilah orang yang penyayang. Sekian, terima kasih.